Ia tidak datang dengan wajah yang jelas, tetapi melalui bisikan, hasutan emosi, kemarahan yang melampau dan keputusan yang dibuat dalam keadaan hilang pertimbangan. Di sinilah ramai yang terperangkap tanpa disedari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemui tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bertemu kita sekali lagi di dalam episod pada kali ini. Pusat Rawatan Al-Qayyum, rakan perjuangan anda. Kehidupan ini tidak pernah sunyi daripada cabaran. Setiap insan pasti melalui fasa tekanan, konflik, kehilangan dan ujian yang menguji kekuatan hati serta kewarasan fikiran. Namun, dalam realiti hari ini, kita melihat sesuatu yang lebih membimbangkan. Kes keganasan dalam keluarga, pembunuhan oleh orang terdekat, runtuhnya rumah tangga secara tiba-tiba dan keruntuhan akhlak semakin kerap dilaporkan. Persoalannya, apakah sebenarnya yang sedang berlaku di dalam jiwa manusia? Apabila akidah longgar, hati tidak terjaga dan jiwa dibiarkan kosong daripada panduan wahyu, ruang itu mudah diisi oleh pengaruh yang negatif. Syaitan sentiasa berusaha menyesatkan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahawa ia adalah musuh yang nyata. Ia tidak datang dengan wajah yang jelas, tetapi melalui bisikan, hasutan emosi, kemarahan yang melampau dan keputusan yang dibuat dalam keadaan hilang pertimbangan. Di sinilah ramai yang terperangkap tanpa disedari. Doa adalah senjata mukmin, manakala Al-Quran adalah mukjizat yang menjadi cahaya sepanjang zaman. Rawatan dan terapi Al-Quran bukan sekadar alternatif ketika sakit, tetapi benteng perlindungan rohani yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya. Ia adalah ikhtiar yang menguatkan akidah, membersihkan hati, menenangkan jiwa dan menstabilkan minda. Tanpa perlindungan rohani yang konsisten, seseorang mudah goyah, walaupun kelihatan kuat di luar. Di Pusat Rawatan Al-Qayyum, kami bukan mendakwa sebagai yang terbaik, tetapi kami sentiasa berusaha untuk menjadi rakan perjuangan anda. Rawatan dan terapi Al-Quran dilaksanakan secara profesional, sistematik, intensif, patuh syariah serta berfokus kepada pemulihan menyeluruh, bukan sekadar melegakan simptom sementara. Rawatan dan terapi Al-Quran bukan hanya dicari ketika sakit. Ia adalah gaya hidup sebenar yang perlu diamalkan sebagaimana ibadah lain. Apabila jiwa kuat, keputusan menjadi waras. Apabila hati terpelihara, keluarga lebih sejahtera. Dan apabila akidah kukuh, hidup lebih terarah. Kami sentiasa bersedia untuk membantu anda membina kehidupan yang lebih sempurna dan sejahtera di dunia dan akhirat. InsyaAllah, wallahu a'lam. Hubungi kami segera sekiranya anda memerlukan rawatan dan terapi Al-Quran yang intensif dan diiktiraf. Pusat Rawatan Al-Qayyum, cahaya transformasi jiwa. Teruskan bersama kami menonton video-video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.